Langit hari ini kelihatan tenang, cerah dan sunyi. Tiba-tiba, sebuah helikopter kuning melintasi langit membawa Rumi yang diiringi oleh pengawal pribadi dalam perjalanan ke sekolah dengan gaya mewah. Golden Rumi. Hai Cikgu Rumi, kita hampir sampai di sekolah. Tolong sediakan barang-barang saya. Ya! Rumi dan pengawal pribadinya tiba di sebuah sekolah yang kelihatan agak lama, yang berbeza dengan ketibaannya yang glamour. Mari pergi ke sekolah. Bukan sahaja sekolah itu kelihatan lama dari luar, tetapi di dalamnya lebih berhabuk, seolah-olah tidak disentuh untuk masa yang lama. Rumi terkejut seketika. Apabila tiba, matanya terbeliak terkejut, tetapi dia cepat-cepat mendapatkan ketenangannya dan terus berjalan dengan tenang. Oh. Bunyi gembira datang dari bilik, membuatkan Rumi ingin tahu ketika dia mengintai perlahan ke dalam. Dia melihat dua rakan bermain dan menari dengan gembira berbeza dengan rupa sekolah yang lama dan usang. Hai, semua orang. Hai, semua orang. Rumi perlahan-lahan menolak pintu, tetapi kerana ia terlalu lama, ia tiba-tiba runtuh mengejutkan semua orang. Hai. Hai. Tapi tunggu, siapa awak? Oh, ini Rumi, seorang pelajar baru. Oh. Ah, kamu minat muzik juga? Ya, betul. Hei, saya ada sesuatu untuk kamu semua. Pengawal pribadi. Ya! Rakan baru ini benar-benar bersemangat kerana hadiah selamat datang yang dibawa oleh Rumi untuk semua orang ternyata adalah alat muzik emas berkilauan yang mahal. Saya juga minat dengan muzik. Hai semua, mari menyanyi bersama. Nyanyilah, nyanyilah. We rule the ground, whole world feeling our sound. Light it up, it's going down. Berhentikannya sekarang. It's done, done. Sungguh. Mira dan Zoe nampaknya tidak begitu menyukai kawan baru itu, dan kedua-duanya menunjukkan wajah berwaspada yang tidak selisih sekejap. Kamu berdua, tolong izinkan saya menyertai persembahan kamu. Saya rasa kita tidak benar-benar serasi. Tolong jangan ganggu kami lagi. Oh? Tolong tinggalkan kami sendiri, boleh? Hai semua, sila. Jangan layan saya begini. Ayo, tolong buka pintu untuk saya. Hei. Saya rasa kita sebenarnya tidak serasi. Tolong jangan ganggu kami lagi. Nampaknya mereka tidak suka cara saya tampil. Bagaimana dengan... Hai, semua orang. Hai. Yeay! Bagus. Apa yang berlaku, Cik Rumi? Pengawal pribadi. Ya! Tolong saya dengan solekan saya. Sedia menunggu arahan anda. Apakah solekan yang patut saya gunakan, Miss Rumi? Pergi
cari sahaja. Ya! Pengawal pribadi sangat cekap. Dengan cepat menemui kotak yang dipenuhi dengan semua bahan yang diperlukan untuk alat solek tuan muda perempuannya. Rumi sudah merancang segalanya dalam mindanya. Sekarang dia memulakan langkah pertama membuat pakaian. Dia membentangkan sekeping cardboard dan dengan teliti melakar setiap garisan untuk mereka bentuk kostum yang ringkas. Walaupun lukisannya kasar, ia jelas menunjukkan fokus dan tekadnya. Walaupun warna pewarna dipilih dengan teliti oleh Rumi, dia memilih warna yang paling mudah dan senang didapati. Kedua-duanya sesuai dan sesuai untuk idea yang dia kejarkan. Walaupun reka bentuknya sepatutnya ringkas, dia masih mahu menambah sedikit penonjolan. Jadi dia menggunakan pelekat lama dari pintu kabinet untuk menghias, menjadikan reka bentuk lebih hidup sambil masih mengekalkan kesederhanaan asalnya. Adakah ini kelihatan baik, Cik Rumi? Pakaian sudah siap. Sekarang masanya untuk aksesori. Barang kemas keemasan yang berkilat tidak lagi sesuai dengan rupa. Jadi Rumi memutuskan untuk menanggalkannya. Ya! Rumi benar-benar berbakat. Dia sering menghasilkan ide kreatif dan mencari cara untuk mengubah pelbagai jenis barang menjadi hiasan. Namun, walaupun Rumi memberikan idea, pengawal pribadinya yang mahir itu yang dengan teliti membuat dan menghasilkan setiap barang dengan tangan. Dan untuk langkah terakhir, seperti yang dijangka, sudah tiba masanya untuk solekan dan penggayaan rambut. Tugas ini sekali lagi diserahkan kepada pengawal pribadi, kerana dia bukan sahaja pembantu yang boleh dipercayai, tetapi juga serba boleh, sentiasa membantu majikannya yang muda, menangani segala-galanya dengan sempurna dengan kemahiran yang hebat. Hah? Rumi memakai pakaian yang dia reka sendiri sebelum ini, dan kini dia kelihatan lebih sederhana dan bersahaja. Namun, masih ada satu masalah terakhir. Wajahnya kelihatan terlalu cerah dan licin. Saya perlu bersolek. Segera! Pengawal pribadi segera bertindak dan membuat topeng kertas yang mudah untuk tuan mudanya. Topeng itu begitu ringkas sehingga kelihatan agak lucu dan menghiburkan. Betul ke?
tertentu. Topeng itu tidak bertujuan untuk membuat Rumi kelihatan lebih cantik, tetapi untuk membuatnya kelihatan lebih sederhana dan lasak. Tidak berhenti di situ, pengawal pribadi itu juga mengeluarkan mesin angin, menghantar daun kering, dan sisa kertas berpusing-pusing di sekeliling tuan mudanya, memberikan Rumi penampilan yang lebih kasar dan bergaya jalanan. Pengawal pribadi melihat hasil kerjanya dan tidak dapat menahan diri daripada berasa kagum. Selepas perubahan imej itu, malah dia hampir tidak dapat mengenali wanita muda yang telah lama dikenalinya. Aku pasti mereka takkan kenal kau. Jom pergi ke sekolah! Rumi dengan gugup masuk ke dalam kelas sambil tertanya-tanya sama ada dua gadis lain akan mengenalinya atau tidak. Hai. Siapa awak? Saya Rumi. Adakah Rumi Golden di sini pagi tadi? Tidak, bukan saya. Saya bukan Rumi Golden. Sebenarnya saya Rumi Karton. Adakah anda pasti dengan perkataan anda? Saya pasti. Jika itu benar, kami mengalu-alukan anda dalam pasukan kami. Wow. Bagaimana kalau kita menyanyi bersama? Okay. Mari kita tiup gelembung sabun. Saya suka itu. Kedengaran hebat. Itu hebat. Buih sabun itu sangat cantik. Kami benar-benar suka meniup buih sabun. Air membuatnya lebih seronok. Air menjadikannya lebih menyeronokkan. Pada saat itu, gadis muda itu menyadari masalah tersebut. Air dari belon itu secara tidak sengaja telah menghilangkan semua solekan dan penyamaran yang dia dan pengawalnya bekerja keras untuk sediakan. Saya dalam masalah. Itu awak. Awak? Kamu betul-betul penipu. Apa yang berlaku? Pengawal pribadi, tolong saya. Bodyguard, semua barang saya rosak sekarang. Nampak tak? Saya pasti awak gadis dari pagi tadi. Kenapa anda buat begini kepada kami? Sila terima permohonan maaf kami. Sebenarnya, saya hanya mahu berkawan dengan kamu berdua. Sebenarnya Cik Rumi sangat mengambil berat tentang kamu berdua. Sejujurnya, kami juga salah pagi tadi. Jika anda benar-benar ingin menjadi kawan kami, anda tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri. Itu sudah cukup. Sama ada anda emas atau cardboard, anda tetap Rumi. Adakah anda berkata benar?
Melihat kekasih mudanya disambut mesra oleh rakan sekelasnya, pengawal pribadi itu akhirnya menghela nafas lega dan menikmati mie segera dengan